Okay guys, hari ni kita nak menukar lampu kabin untuk kereta Beza. Okay, kalau tengok lampu ni dah tak menyala. Jadi hari ni kita operate, let's go. Okay, ada melengkung. Jadi kita boleh cungkil di kiri dan di kanan. Okay, contohnya seperti ini. Cungkil, yes, dan sebelah kanan. Alright, kemudian keluarkan. Okay, untuk keluarkan ini, jadi kita perlu tarik di bahagian pin ni dan boleh keluar lah. Okay, kita tarik. Okay, dah keluar. Jadi ini adalah saiz bulbnya ataupun mentol kot. Jadi sebabkan kita tak tahu berapa saiznya, jadi kita carilah dekat DIY, Mr. DIY. Okay, let's go. Okay, selesai membeli LED bulb untuk kabin, lampu kabin Beza. Okay, mari kita DIY, let's go. Okay, pastikan keadaan mentol berada di kawasan yang betul. Contoh kalau kita pasang terbalik, memang tak akan menyala. Okay, Alhamdulillah selesai. Okay, dengan bermodalkan RM5.50 kita boleh DIY lampu kabin kereta Beza. Okay, RM5.50 di Mr. DIY. Terima kasih kerana menonton. Let's go.